Okey, hari ni kita pergi mana tu? Hari ni kita pergi mancing. Ya, kita pergi mancing. Kita tak bawa motor ni hari. So hari ni kita cuba mancing di apa nama tempat ni ya? Pangkalan Kelanang. Mahmud. Ya. So kita naik bot kawan Iskandar, nanti kita kenalkan. Ya. So hari ni kita cuba nasib. Kita dah lama tak mancing ni, bertahun-tahun dah rasanya. Betul. So hari ni kita akan try Tangan dah tinggi ni. di Pulau Ketam je. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, bye. Ni seorang lagi ahli memancing. Rin nama dia. Ni pakar ni, kita belajar mancing pun melalui dia lah ni. Dia nak ajar ni kan, nak pasang umpan, pasang batu, perambut. Kita ni semua ni masih baru belajar. Tengoklah sikit Rin, orang nak tengok ni. Ni dia Rin. Ni anak dia. Siapa nama ni? Ali. Ali. Ni bakal jadi hardcore lah ni. Ni dia. Ni hardcore ni. Dia kan nak macam nak pasang umpan, tolong Abang tak tahu cara nak pasang umpan macam mana. Rambut tolong buat ni dah pangkalan dia. Kita nak turun ke Botis lah. Cantik tempat dia ni. Rasa jalan pun cantik ni. Ni dah jeti dia. Banyak bot kat sini ni. Goyang pula sekejap. Mana bot dia? Ni bot is. Letak dulu. Kita teja. Ni dia bot is. Okey, mewah bot dia ni. Itu toki bot dia. Iskandar nama dia. Dia hardcore tu. Ada lagi bang? Pasing kat dekat apa ke nama ada tadi ni? Alip. Nama ni Alip. Alip. So. Ini toki bot Iskandar. Dah lama dah abang Iskandar beli bot lama dah. 2019 lah. Masa tu bot murah lagi kot. Ya, masa tu ialah kita ada. Ya. Nak ada pangkalan. Memang minat okay, kita cuba kalau ada rezeki, tak ada tak apa. Ni ada hujan. Okey, kita perjalanan keluar ke Pulau Ketam dari pangkalan. Ya. Dah apa? Okey, kejap. Nak ambil video dulu. Ini perjalanan kita ke luar daripada pangkalan apa ni? Pangkalan Haji Mahmud ke arah Pulau Ketam. Hari ni air menyosong mati, so harus tak kuat lah. So kita try semuanya. Kadang-kadang rezeki ada lah, ada rezeki pun tak apa je kan. Kalau mancing je, kalau naik ikan dari pembelajaran ni ikan lah, banyak-banyak dah banyak kan. So berapa lama tak mancing laut dah ni? Tahun 6-7 tahun dah kot kita tak mancing kan. Lama sangat dah. Sawang lah. Betul. Aku ni mancing berapa? Ni dari Pandu Bot East ni. Suspend juga. East Bahal. Saya bawa pula. Ni kita punya captain. Dia yang tahu lubuk-lubuk dekat Pulau Ketam. Beranak ni daripada bot ni bergerak sampai nak cari umpan, dia bergaduh je dua beranak pasal belacan je pun.
Rin. Dah sampai lubuk pertama dah. Kita nak cuba rezeki kat sini. Kalau tak ada, kita carilah lubuk yang kedua yang Is dah setkan dalam Garmin dia. Rin, okey Rin? Okey bang. Ya. Berapa pasang umpan lagi ya? Kita tengok macam mana Is pasang umpan dulu. Baru kita ni. Dia dah tak tarik dah. Tadi dia tu. Yalah memang dia. Sekejap lah. Lepas tu. Dia kurang pula. Tadi dapat ikan apa? Tadi dapat tuka dua. Besar bas. Belum dapat gantung tak? Besar bas. Belum gantung ya? Ni macam dia bergurau. Tadi dah tarik bait runner ni tapi dia gurau. Dia dah stop. Alah, Is tunjuk sikit Is. Coba pipi. 500-600 gram ada ni. Baik. Tunjuk Is. Kecil ni. Dia ada besar ni. Wow. Ni besar. Besar bas ni. Wah, kelapu. Apa naik? Wah, kelapu. Baik. Angkat sikit tunjuk. Rin, tunjuk sikit Rin. Rin, tunjuk. Rin, tunjuklah sini Rin. Ikan tu besar mana? Oh, besar bas. Rin, apa cerita ni Rin? Orang lain dah besar bas naik ni Rin. Apa cerita? Macam mana ni? Umpan dah berkilo-kilo Rin. Sial Rin, tak apa. Dia nak bagi Rin yang besar tu. Kecil-kecil bagi kita orang. Rin tu insyaAllah dapat besar. Oh, baik. Buat pipi. Oh, besar bas ni. Ini besar bas Tak ni. ada pandang. Wow, saiz ni okey ni. Tunjuk sikit. Sini, belah sini Is. Tunjuk belah sini Is. Wow, itu dia. Baik. Ini dapat ekor. Oh. Ikan besar tu, ikan. Tunjuk ikan Din. Besar bas. Alhamdulillah akhirnya. Panggil wartawan. Wow. Mana yang dapat je tu? Pecah telur ni, pecah telur. Alah, tetangga besar bas tadi tu. Apa Din, try lagi. Oh, lepas Alamak. Inilah yang orang panggil apa tu? ni siapa ni? Tak pernah jumpa. Ni apa? Mayong. Ni bukan. Mayong. Bukan mayong ke? Dia kira besar dia punya mayong. Ah. Apa? Ada nak tak? Tak tahu Rin nak Rin. Ini bukan dekat apa ni, masak asam pedas apa? Tak sangkut mulut bang. Okey, kita sekarang ni nak pergi cari ke lubuk kedua pula. Lubuk pertama tadi, yang tadi tu okeylah, bolehlah. Alhamdulillah dapat tebal pipi 2, kerapu seekor, tanda 2, tuka 3. Itu lain glamour lah. Okey. Ini lubuk nombor 2 kita. Kita cuba kat sini pula. Mana tahu ada rezeki sini yang lebih. Sabah ni, anak Rin dapat ni besar ni. Yo, ini besar ni. Baik, besar ni. Pam. Oi. Oh, tanda besar. Bawa lauk. Sweet sour. Tunjuk sikit. Yes. Okey, lubuk yang kedua tadi ada naik seekor je. Tanda agak besar lah. Tapi lepas tu sepi. So kita pergi lubuk ketiga. Tengok pandangan macam mana apa rezeki kat sana.
tak jauh pada Blok Tam kat situ. So kita akan cuba kat sini. Tengok nasib. Kalau ada nanti kita tunjukkan. Okey Rin, man. Wow. Pam. Oh, dia datang dah. Asam pedas sedap ni. Oh, tanda. Abang Isma dapat ikan besar. Oh. Itu dia. Dia punya pokmen. Tanda. Ini orang yang mangkuk, dapat dari lubuk. Kacang je kita. Ini nasong ikan duri tak masuk tu. Tengok muka sikit, Kak. Ini nasong tak apa-apa. Tengok muka sikit. Job panggil banyak tu. Dia tak nak ambil. Bukan sebelah sini bang, abang sebelah sini bang. Ini lagi. Itulah. Baru tahu. Ya Rin. Anak dia dapat. Lauk dah seminggu dah tak banyak beli dah ni. Kompom dia cakap dengan ayah dia. Ayah rambut tak ada pendek-pendek, ayah panjang-panjang. Kena Pakcik Is. Oh! Yang tadi juga. Oh, tebal pipi. Baiklah Dede. Wow, ni besar bas ni. Besar bas tu. Oh. Ini confirm besar bas. Oh. Tu dia besar bas. Dah tadi lah dia main tu. Kan? Oh, dia ikan besar bas. Jadi kita pergi lubuk keempat. Ketiga tadi boleh tahan lah, dapat tebal pipi, dapat tanda, ada duri, buntal pun ada. Wow lah buntal tu, kenapa dia makan First time saya dapat buntal, dia makan. Lalu buntal ni dia gigit tali. Ini buntal ni kurang ajar buntal. Okey, kita cuba lubuk keempat. Oh, jadilah. Tunjuk sikit. Kecil pun ikan lah tu. Okey. Lepas ni dia bagilah besar. Oh, ni bawa betul besar bas ni, Rin. Sweet sour hari ni, Rin. Macam tu. Masa nak turun tu, karau. Tahan. Mulut kontrol. Okey. Muncul jangan lek. Jadi tempat TV yang Kan tercabut braces kau kan. Masa nak turun tu, relax. Oh, dia tarik. Oh, tak apa. Main je. Kakak main. Dah. Oi, besar bas. Melengkung. tak nenek ni. Tak apa, relax. Benar tu. Menekan dia tadi. Masa nak turun tu, macam tu. Yes. Palm ni atas. Soy. Dia kata. Kadang-kadang hutang. Lawak lagi tu. Ini. Tu. Oh. Rasanya tadi. Ada. Rasanya nampak macam tu je. Oh. Aduh. Memang bas. Bas apa? Memang besar bas ni. Jadi kalau ada orang makan ni, dia ambil ni. Ini bukan. Wow. Apa besar ni? Tukang. Tak pernah lagi tengok bukan depan ni, bang. Tanya dulu ni. 2 kilo, 3 kilo ada ni. Melengkung ah. Mancing. Kan? Jarang-jarang anak Melayu dapat melengkung macam tu. Abang
Nampak tu, jarang-jarang nak Melayu dapat macam tu. Nampak? Oi. Jarang nak Melayu dapat. Dapat lagi di kanan. Aduh. Jarang. Oh, dia lah tu. Oi, bukan lah. Oh, lama. Oh, tu dia. Bukan blue ah. Putus. Oh, bersabas. Okey, terima kasih. Oh. Ini bersabas lagi budak ni dapat ni. Tak, ini bukan. Ini jatuh lah. ini bukan belukang ni. Lutut goyang ni. Bukan lagi jadi jago ni. Ini apa nama? Tanda ni, tanda. Cantik. Relax je. Yes. Kak dia suruh cakap video dia. Kan dia terus laut kan. Ni dah ada ambil video ni. Kita buat video nanti. Belukang lagi. Suka pancing kau ah. Saya kena agak pakai tangan bang. Sorry, apa tu Rin? Jangan pagi besar pun ada tu. Wah, Ya muka tak ya. ini pari bintik. Daun. Daun. Ui. Okey, time untuk balik. So, trip kali ni nak cakap banyak tidak, nak cakap sikit pun tidak. Sedang-sedang. Ada dapat pari, ada dapat tebal pipi, ada dapat tanda, belukang, apa lagi ya? Gelama banyak juga. Lepas tu ikan polos. Cukup, alhamdulillah, rezeki yang banyak tu Tuhan bagi. Kita reda. So next time kita try lagi.